Takutnya, bila jodoh lambat, umur perbedah meningkat, pilihan pun jadi terhad. Sebenarnya tengok umur juga. Kalau kata kita ni umur dalam 27 ke bawah, biasanya pilihan tu banyak. Cuma awak nak kena besarkan circle sikit ataupun keluar daripada circle biasa. Sebab ketika itu memang musim mengawan orang tengah mencari jodoh. Cuma kalau awak tak jumpa jodoh lagi, mungkin bukan tempat yang sesuai, circle yang sesuai. Tapi kalau kata umur 30 ke atas, memanglah saya mengaku pilihan tu agak terhad. Sebab ketika itu adalah musim di mana orang mungkin dah tak ada anak, dah tak ada jodoh masing-masing. Tapi ada lagi sebenarnya untuk awak. Ada je orang macam awak. Tapi awak kena berusaha lah untuk mencari yang terbaik. Tapi dalam masa yang sama, mungkin dah kena ambil orang kata pendekatan yang lebih advance lah daripada sebelum tu. Seperti awak cari kenalan online, awak cari orang tengah, mungkin mak awak pun, ayah awak pun dah mula mencari anak kawan-kawan. Sebenarnya pada sisi Allah, takdir tu dia datang sesuai dah untuk awak. Cuma pandangan mata manusia lah. Ketika muda, pilihan banyak. Ketika berumur, pilihan terhad. Tapi kalau dah jodoh, jodoh juga. Saya nak ajak awak join Exclusive Talk, amalan 10 malam terakhir. Semoga orang akan nampak awak zahir dan batin baik.